Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Raisha dan Mumtaz dalam Buletin TV SKKL IA, wadah informasi anda. Cakna, kreatif dan informatif. Pagi yang indah kami melangkah dengan Hari ini kita bersiaran secara langsung dari Dewan Seri Perdana SKKLIA. Wah, nampaknya Dewan kita telah bertukar seperti dalam ruang solat kan? Program apa agaknya yang akan berlangsung hari ini yang Mumtaz? Hari ini 20 Mei 2026 akan diadakan program Kem Bestari Solat Siri 1 peringkat sekolah. Program ini bermatlamat untuk memastikan setiap murid dapat menguasai kefahaman dan praktikal ibadah solat dengan sempurna. takbir bergema di dalam hati, mencari reda ilahi. Kem Bestari Solat ini memberi tumpuan kepada dua model utama, praktikal wuduk yang sempurna dan bacaan serta pergerakan solat yang betul mengikut rukun. Para peserta dibimbing secara langsung oleh barisan fasilitator bertauliah melalui kaedah praktikal dan demonstrasi. Mari rakan-rakan kita sama-sama menghayati setiap penerangan yang akan disampaikan oleh barisan penceramah kita. Jom. Solat sempurna kami pelajari, agar hidup sentiasa diberkati. Kem Bestari solat kami bersama, menuntut ilmu penuh makna. Wah, nampaknya murid-murid begitu khusyuk dan teliti mendengar setiap info yang disampaikan. Sementara menunggu persiapan solat, apa kata kita menemu ramah beberapa peserta Kem Bestari Solat ini? Bagaimana perasaan anda menyertai kem ini? Pada mulanya saya agak gementar, tapi sekarang saya rasa sangat gembira. Banyak sangat ilmu baharu yang saya belajar bersama kawan-kawan. Apakah antara aktiviti yang paling kamu suka sepanjang kem ini? Saya paling suka aktiviti cara berwuduk. Sebelum ini, saya selalu terlupa urutan wuduk yang betul. Selepas diajar oleh fasilitator tadi, saya sudah tahu dan hafal rukun serta doa wuduk dengan sempurna. Kem Bestari solat kami berjanji, menjaga solat setiap hari, taat kepada Allah yang Esa, menuju syurga yang abadi. Nampaknya kita telah sampai ke penghujung program Kem Bestari Solat ini diakhiri dengan sesi rumusan. Rata-rata peserta menunjukkan maklum balas positif dan lebih yakin untuk melaksanakan ibadah solat secara sendiri selepas menyertai kem ini. Jangan lupa ya untuk klik butang like dan subscribe YouTube channel TV SKKLIA Official sebagai tanda sokongan pada kami. Sehingga bertemu lagi di lain masa. Jangan lupa bersama kami untuk episod seterusnya. Terima kasih daripada kami. Bye. Kem Bestari solat kami bersama, menuntut